Amboi, tak nak kerja ke? Ha? Dengan kursi bersepah-sepah macam ni. Siapa Cik Sudu ni? Tak nampak ke kotor lagi? Senang-senang je letak kat sini. Takkan nak bagi orang makan dengan sudu kotor. Yang korang ni tak habis-habis berbual. Pasal berdua je berbual. Sampai bila nak habis? Assalamualaikum. Nak minta makanan sikit boleh? Terima kasih bang. Sama-sama. Nak pergi mana tu? Cuci pinggan tu dulu. Sana. Basuh semua tu. Pakai ni. Senang sikit. Nama siapa? Saya Aini, yang itu Abang Zaki. Esok nak makan sini lagi tak? Nak bang. Datang pukul 11. Kenapa awal sangat? Pukul 11. Okey bang. Bang, Kenapa lewat? saya tak ada jam bang. Alasan. Amin, awak kena pergi ke dasar payah ambil barang. Ini alamat dia. Awak cari Mr. Chong. Lepas dah ambil barang, awak suruh dia tanda tangan kat sini. Faham? Makanan saya macam mana kak? Belum kerja dah fikir pasal makan. Pergi cepat. Lewat dah ni. Okey bang. Cepatlah, Teh Hege. Mr. Chong. Itu saya sudah hantar saya punya budak lama. Tak sampai lagi? Tak apalah, you balik dulu Mr. Chong. Esok saya hantar budak saya lain. Okey . Amin. Kak, Amin pergi mana semalam? Semua orang risau pasal Amin tau. Amin makan kat sini semalam. Amin, makanan dekat sini lagi sedap ke? tak kak. Diorang bagi je makanan kat orang macam saya ni. Tak payah buat kerja lah. Tak payah asyik kena marah lah. Habis tu, sampai bila awak nak harapkan bantu orang lain? Akak senang lah cakap macam tu. Orang macam saya ni susah nak dapat kerja. Kita orang dah bagi kerja untuk awak. Awak yang tak nak buat? Akak kan adik Abang Zaki. Senang lah cakap macam tu. Awak ingat saya adik Abang Zaki? Awak tahu tak, saya pun pengemis macam awak tahu dulu. Dulu pun Aini macam Amin.
siang malam mengemis minta sedekah dekat siapa-siapa tepi jalan. Tapi cara Abang Zaki sedekah tu lain. Dia tak sekadar guna makanan ataupun duit. Abang Zaki bersedekah dengan bagi kita peluang untuk belajar, peluang cari rezeki sendiri untuk jadi insan yang berguna. Biarpun kita ni orang yang terabai, dia bagi kita semua tempat tinggal yang baru, keluarga yang baru, dan yang paling penting, harapan baru untuk masa depan. Abang Zaki selalu pesan, kalau kita kerja kuat, kalau kita ikhlas, insya-Allah hidup kita mesti diberkati. Amin. Nak balik tak? Sekejap bang. Kalau cuci pinggang dulu boleh?